Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi bersama saya Ainur Raisya binti Muhammad Rafiq, pengacara TVPSS SK Kamil 2, SKK2 TV Channel. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah filem pendek yang menyentuh hati, penuh pengajaran dan semuanya bermula dengan sebuah senyuman. Tajuk filem kita kali ini ialah Senyum. Sebuah kisah tentang seorang pelajar bernama Arif dari seorang yang kelihatan tak peduli menjadi seseorang yang mampu mengubah suasana seluruh kelas hanya dengan senyuman. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama. Adakah senyuman mampu mengubah dunia kecil Arif? Atau adakah di sebalik senyuman itu tersembunyi satu rahsia? Arif, kau dah siap kerja sekolah belum? Nanti cikgu marah. Arif. Setiap musibah yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya. Terus melangkah wahai anakku, usahakan tak buruk kejayaanmu, senyumlah. Aduh, payahnya soalan ni. Betul kau anak utama saya ni? Betul. Ini amanat daripada ayah saya sebelum ayah saya meninggalkan saya. Terima kasihlah sebab tolong anak saya. Allah, terima kasih, terima kasih. Ya Allah. Oh, Akbar. Terima kasih, Arif. Sama-sama, cikgu. Diumumkan pelajar terbaik UPKK 2024
jatuh kepada Arif bin Halim. Tahniah Arif, saya berbangga di atas kejayaan awak dapat cemerlang dalam UBKK. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Teruskan usaha Arif untuk terus berjaya. Tahniah. Subhanallah, sungguh menyentuh hati bukan? Siapa sangka, hanya dengan satu senyuman, Arif bukan saja membantu kawannya menghadapi tekanan peperiksaan, malah berjaya menyentuh hati Razak yang sebelum ini bertindak kasar. Kita belajar bahawa senyuman itu satu sedekah. Senyuman boleh memberi kekuatan. Dan kadang-kadang, senyuman itulah bahasa hati yang tak mampu diungkap dengan kata-kata. Dan ingatlah, di sebalik senyuman Arif, tersembunyi satu rahsia dan kerinduan yang hanya dia faham. Namun dia memilih untuk terus memberi, terus menyebarkan sikap positif. Inilah adab dan akhlak generasi Madani. Tahniah Arif dan tahniah juga kepada semua pelakon dan tenaga kerja di sebalik tabir filem ini. Anda semua luar biasa. Sokonglah TV PSS Kamil 2. SKK2 TV channel sentiasa memenuhi inspirasi anda.